Cara mudah tanam pokok sup. Untuk kali ni saya nak tanam cara yang paling mudah untuk tanam pokok sup. Untuk sebelum ni saya tanam kaedah takungan kan. Okey, kali ni apa yang kita perlukan adalah bekas tanaman dan juga medium tanaman. Okey. Pertama sekali kita akan isikan medium tanaman ke dalam bekas tanaman lah. Isikan je kita punya medium tanaman ke dalam bekas ni, dan seterusnya apa yang kita perlukan adalah kita punya biji benih. Untuk biji benih saya memang gunakan daripada Agrofarm sebab dia punya percambahan dia memang sangat tinggi lah. Okey. Boleh tengok benih dia. Okey, memang benih pokok sup ni memang sangat-sangat halus ya. Okey. Sebab itulah kita namakan nak tanam pokok sup ni kena banyak bersabar lah. Okey, kita akan masukkan benih ni ke dalam bekas tanaman kita. Masukkan semua ya sebab sangat banyak. Jadi kita masukkan sedikit sahaja. Ini pun dah kategori terlalu banyak tapi tak apa. Kita masukkan je ke dalam bekas tanaman kita. Nampak? Masukkan je macam ni. Dan untuk pokok sup kita takkan tutup bahagian atas lah. Lepas kita dah letakkan biji benih, kita biar je macam tu sampai pokok ni bercambah. Selalunya pokok sup ni ambil masa 10 ke 15 hari lah untuk dia bercambah. Jadi apa yang perlu buat untuk tanam pokok sup ni adalah bersabar.